Saudara Nazri serta jawatan kuasanya, suara kita boleh didengar di peringkat jabatan ataupun untuk membawa segala permasalahan cadangan penduduk ke peringkat kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Alhamdulillah, saya kira banyak yang kita telah lakukan bersama-sama. Kita telah dapat memperolehi surau yang baru. Sebelum itu kita dapat jalan pintas yang saya lihat tadi sudah pun rosak balik, walaupun setahun lalu kita buat. InsyaAllah kalau ada rezeki kita mohon untuk diturapkan semula jalan pintas tepi sungai menghubungi Dengkel dan juga Warisan Bestari. Kita ada lampu jalan dan macam-macam lagi. Ini berkat sokongan organisasi tersusun lagi mantap, lagi kukuh di kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Suara kita menjadi satu, suara kita menjadi kuat. Kita sebagai sebuah keluarga yang saling kita caring each other, saling kita bersama bekerjasama, bantu membantu di antara satu sama lain. Inilah dia semangat kejiranan yang perlu kita terapkan, kita semaikan dari masa ke semasa untuk kita meneruskan kejiranan yang paling cemerlang di kawasan Warisan Bestari ini. Saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan, kerana tanpa tuan-tuan dan perempuan, Persatuan Penduduk tidak dapat menjayakan program ini kalau tidak ada sambutan daripada semua penduduk kawasan Warisan Bestari. Tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir mengambil bahagian pada hari ini. Dan saya kira kedatangan saya di sini juga, sebelum itu saya itulah dia simbolik perasmian Karnival Penduduk Warisan Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih diucapkan kepada YB Syarul di atas kata-kata semangat untuk acara Wabes 2.0. Okey, so pastinya semua warga Wabes dah pun tak sabar untuk beraksi bersukaneka bersama-sama. Okey, kita fight each other, okey? Okey, terima kasih Pak DJ. Okey, pagi ini kita akan mulakan dengan acara. Mana mama dengan apa? Okey, untuk maklumat awal ya. Okey, kita bagi 5 minit. Pihak Rusia bermurah hati untuk bagi 5 minit untuk tuan-tuan berehat setelah penat. Kita bersenam aerobik. Jadi untuk maklumat tuan-tuan. Acara pertama kita ada rebut gula-gula ya.